Seorang lelaki dipercayai menggunakan helah dengan berpura-pura mahu membeli barangan kemas untuk majlis pertunangan sebelum melarikan aksesori tersebut dalam satu kejadian di sebuah kedai emas semalam. Ketua Polis Daerah Jerantut memaklumkan, kejadian berlaku kira-kira pukul 2 petang dan mengakibatkan kerugian dianggarkan sebanyak RM25,900 kepada pemilik premis. Menurut beliau, siasatan awal mendapati suspek meminta jurujual mengeluarkan beberapa barangan kemas kononnya untuk dilihat dengan lebih dekat. Namun, ketika jurujual ingin mengambil semula barangan berkenaan, lelaki tersebut bertindak melarikan diri bersama aksesori itu. Antara barangan yang dilaporkan hilang ialah 3 utas rantai tangan, sebentuk cincin emas dan sebentuk cincin swasta. Polis telah mendapatkan rakaman kamera litar tertutup, CCTV, dan mendapati suspek dipercayai meninggalkan lokasi dengan menaiki motosikal. Usaha mengesan suspek sedang giat dijalankan dan kes disiasat mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan.